nak try buat bisnes apa yang santai-santai je. Hai, kita kembali semula ke podcast Room Rental, Gang Room Rental. So, episod kali ni kita bawakan suri rumah, which is tajuk dia suri rumah pun boleh buat bisnes room rental. Okay, so hari ni KLS jemput Puan Liana, kan? Betul kan? Puan Liana dari KL Selangor. So dia adalah suri rumah sepenuh masa. So kita minta Puan Liana perkenalkan diri dulu. So mungkin Puan Liana boleh bagi tahu kita siapa Puan Liana, kan? Bila mula bisnes room rental ni, kan? Macam mana mula? Macam itulah. Kita santai-santai je. KLS yakin ramai di luar sana yang suri rumah yang masih lagi tercari-cari nak buat apa income tapi boleh jaga anak, boleh shopping best-best, kan. Okay, so you all di luar sana, kalau you all suri rumah, tolong dengar kita punya podcast kali ni sampai habis. Okay, jom kita mula. Assalamualaikum. Nama saya Noliana binti Asri. Saya isteri kepada Encik Muhammad Akmal lah bin Mustafa. Salah satu coach room rental juga. Ya, betul. Kami bermula bisnes room rental ni dari tahun 2020 waktu PKP. Wow. Waktu tu kami PKP. Waktu tu kami baru dapat transfer ke Semenanjung daripada Sarawak. Jadi time tu memang banyak bisnes orang yang tutup lah PKP kan. Betul. Tapi kita macam takut PKP kan. Nak try buat bisnes apa yang santai-santai je. Sebab memang kat Sarawak kita dah buat jugalah sewakan bilik. Rumah yang kira rumah sebelah kami duduk tu lah. Kami convert jadi bilik sewa. Ada permintaan lah sebab Sarawak ni dia banyak pekerja oil and gas. Jadi diorang ni macam keluar masuk tu banyak. So bila pindah ke sini kita macam ambil risiko juga untuk cuba buat balik room rental kat sini waktu tengah PKP, tengah memang orang kata tengah time tu memang darurat lah. Tapi mula-mula kita ingat demand tu tak ada. Mula-mula kita memang buat iklan dulu. Tengok iklan, sekali tengok banyak pula orang DM, WhatsApp tanya ada tak bilik sewa. Tapi diorang nak bekerja dari bilik je. I see. Yelah masa tu PKP kan. Macam Liana memang dekat Sarawak pun dah housewife lah. Dah housewife. Memang tak kerja langsung ke atau pernah kerja sebelum ni? Sebelum kahwin pernah kerja. Bila dah kahwin, saya follow suami tu langsung dah ada anak langsung tak kerja. So mungkin boleh cerita sedikit lah background. Mungkin ada degree ke kan, belajar dulu. Saya tamat belajar master dalam plantation management. Wow, cita-cita memang nak jadi pensyarah. Okey, ada cita-citanya tapi terkubur Setakat ni terkubur lah, ke depan tak tahu. Kan. Okey, kemudian bila dah kahwin follow suami ke Sarawak tu, kemudian kita buat macam-macam bisnes. Okey. Kita nak tambah pendapatan kan, saya tak ada pendapatan kan, nak harap suami seorang pun payah. Jadi kami ni memang buat songkok pernah, jual keropok lekor pernah dekat Sarawak lah. Macam-macam lah, construction pernah. Dan bisnes tu semua dia macam dia tak relax lah kalau bisnes tu. Kita tak boleh nak santai. Kita kena, kalau kita tak menjual kita tak ada income. Kan dia macam rat race lah. Betul tak? Macam kalau kita tak buat sale tak adalah income. Betul kan? Kami pernah supply barang IKEA dari Semenanjung ke sana pernah. Ya pernah ke? bawa masuk satu kontainer. Macam-macam lah kita buat kan. Kemudian last kali kita tengok sebab dekat sana ramai pekerja oil and gas tu, diorang ni suka sewa bilik. So kita try lah buat satu rumah tu. Itulah dia punya permulaan tu. Lepas tu mula-mula asalnya buat bisnes ni nak tambah pendapatan saya lah. Sebab saya tak ada pendapatan. Jadi sekarang ni dia dah jadi satu kerjaya lah. Wow, kan. Jangan ingat buat bisnes room rental tak boleh dijadikan kerjaya. Okey, so mungkin Liana boleh cerita sekarang ni dah ada anak berapa orang, umur berapa sekarang anak? Anak 4 orang. Yang paling tua umur 9 tahun, yang paling kecil 8 bulan. Ya Allah. You all bayangkan 4 anak tau. Kalau 2 tu mungkin biasa zaman sekarang.
4 ni luar biasa Betul. zaman sekarang. Anak-anak kami ni dia dah Kecil-kecil biasa lagi. membesar dalam kereta. Ikut kita orang site visit Allahu semua bawa. Akbar. Pergi mana-mana bawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak ada masalah lah. Diorang pun okey je. Alhamdulillah. Mm. So bila dah sampai Semenanjung tu terus buat ke room rental? Dah sampai Semenanjung tu Ah. kita ada tak terus buat dulu. Tengok dulu macam mana boleh pergi, kita buat test, kita iklan dulu. Untuk Okey. mudah tu memang sebab kami dah biasa menjual, jadi mudah tu kami dah biasa gunalah. Ya betul. Jadi kita test dalam mudah, ada demand. Kemudian Okey. kami jumpa kelas KLS. Okey. Tu yang husband saya dia join kelas KLS. Kemudian Hmm. tapi oleh sebab dia kerja, dia tak dapat nak dengar yang live tu waktu bekerja. Walaupun PKP dia kerja juga. Dia Dia kerja online lah. online. Oh, Tapi faham. sebab dia kira frontliner. Jadi frontliner yelah tak boleh dekat dari ni kan, rumah. KKM. Time tu dia kena Betul. jaga COVID kan. Yes. Frontliner. Jadi husband saya join kelas KLS, kemudian minta saya yang dengarnya di Okey. rumah. Dia register, you yang dengar. Yes, saya yang dengar sebab dia kata tolong dengarlah, nanti explain balik pada dia. Sebab dia kata dia tak ada masa nak I dengar satu hari tu. Okey. Tu asalnya. So you yang buat nota semua dan you Ya. explain balik dekat dia. Saya yang explain balik macam mana. Dia dengar Wow. input je. Saya Alhamdulillah. ingat lagi lah time tu Zoom tapi kita tak buka kamera. Sebab nanti awalnya bukan orang sebenar. Okay, you all dengar tak? So sebagai suri rumah kadang-kadang kan kita nak bergantung dengan suami, tapi kadang-kadang dia pun dah apa orang kata masa tu dah terhad dah. Betul. So kita tengok apa yang kita boleh bantu. So ini adalah salah satu juga perkara yang mungkin suri rumah di luar sana boleh bantu suami, which is carikan ilmu. Betul. Kan. Mungkin suami ni dia bukan tak nak cari ilmu tapi masa tu sangat terhad. So kalau isteri ada masa duduk rumah sambil-sambil jaga anak, boleh dengar benda-benda berilmu and then share dengan suami kan. Macam kes Puan Liana ni. So disebabkan dia ambil inisiatif untuk mendengar ilmu ni dan dia share pula dengan husband, so diorang boleh buat berdua. So macam mana tu nak mula kan, pergi kelas ni senang je dengar dan lepas tu rasa semangat kan. Tapi PKP ni nak bermula pun bukan senang kan. Kita share sedikit. first tu bisnes bilik sewa ni first memang modal kena ada lah. Nak cakap tanpa modal tu tipulah. Memang kena ada modal untuk set up lah. First memang kami keluarkan modal. Sebab ni pasal modal ni orang salah faham. Dia orang ingat modal ni modal beli barang je. Sebenarnya marketing pun modal. Betul, banyaklah kos-kos dia. Banyak kan? kos-kos dia. Sebab kalau macam kita nak buat tanpa modal tu, dia panggil tanpa modal tu semua kita tak beli perabot je. Tapi betul. kita nak buat marketing tetap kena keluarkan kos. Betul. Alright. Okay, starting dia bila dah ada kami buat iklan, kemudian ada demand, kemudian kita cari tuan rumah yang nak sewakan rumah. Waktu PKP tu memang banyak tuan rumah yang orang kata bleeding. Betul. Rumah beli tapi orang nak sewa tak ada, kosong. Jadi itu kira peluang lah bagi kita orang untuk sewa dengan kadar yang murah. Macam daripada rumah, kosong daripada kan? kosong kita minta pada owner bagi harga macam murah lah, 1,000 sebulan pun ada waktu tu. Kemudian kita try sewa, kemudian kita... Ini dekat mana ni? Dekat Selangor KL? Selangor KL. Okay. So Puan Liana ni dia buat business room rental dekat area Selangor dan KL. Okay. So kita buat agreement dengan owner, kita cuma ada yang kita katalah nak buat untuk letak pekerja kita lah. Nak try. Owner pun tak ada masalah sebab yang dia tahu dia nak every month dia ada income. Sebab diorang memang dah PKP, diorang punya budget pendapatan tu dah ada yang tak boleh nak sangat. kerja langsung kan. Ada yang kena berhenti kerja. Jadi diorang memang offshore apa betul-betul semua tu diorang perlukan orang sewa rumah diorang ni, walaupun harga rendah, diorang dia proceed je, jalan je. I see. So you all boleh dengar tak ayat tu? Sebenarnya bila kita buat business room rental ni, bukan kita je boleh dapat income. Sebenarnya kita juga membantu landlord di luar sana. Sebab ada landlord yang duduk jauh, betul tak? Betul. Dia tak duduk pun KL Selangor, dia hanya beli rumah je dekat KL Selangor. Mungkin dia duduk Kedah,
Mungkin dia duduk Betul. dekat overseas juga, betul Betul. tak? Sebab KL sendiri pun ada je landlord yang duduk overseas. Duduk dekat UK, duduk dekat Arab Saudi, tapi dia beli rumah dekat KL Selangor. Lepas tu dia macam terdesak. Bila dah tak ada orang sewa, nak sewa harga mahal, payah. Orang tak mampu nak sewa, jadi ngam-ngam nak lepas bank je lah. Dia Itulah kalau yang installment sikit tu mungkin boleh lagi top up kan. boleh dia Kalau tambah yang sikit. installment yang tinggi tu sebenarnya masa PKP banyak kes-kes rumah kena lelong. Betul. Jadi sekurang-kurangnya kita nampak keperluan kita dekat sini kan. Dekat situ macam peluang kita lah. Ya, peluang dan juga keperluan kepada landlord di luar sana Betul. kan. Kalau tak diorang pun mungkin diorang tahu buat duit dalam career diorang, tapi bila diorang membeli hartanah dia tak tahu macam mana nak menguruskan hartanah. Betul. Jadi bila kita ada ilmu ni, macam Puan Liana, Akmal ni, diorang bukannya diorang dah buat tapi masih mencari ilmu supaya kita boleh buat tu dengan betul. Di luar sana siapa-siapa suri rumah bukannya you tak boleh try and error. Tapi try and error ni takut error je sepanjang masa. Kan? Betul. So mungkin kita boleh tanya Puan Liana tentang apa perasaan nak memulakan bisnes ni sebagai perempuan. Mungkin yang memulakan Akmal lah kan. Tapi tetap juga sebagai suri rumah ni banyak kerisauan. Betul tak? Mungkin boleh share apa you punya betul-betul you punya feeling. Sebab KLS pun dengar daripada student kita, diorang ni semua ni macam takut nak mula. Kalau dah mula pun takut nak tambah unit. Lepas tu diorang ni pun ada emotional dengan tenant. Tenant banyak yang sangat fikir. Benda yang belum berlaku dah fikir. Benda tak berlaku tapi dia dah fikir sampai 5 tahun, 10 tahun. Orang kata sampai ke negara China dah. Honestly kalau cakap jujur lah, kita perempuan ada perasaan takut nak jadi nak berniaga ni. Tapi husband saya dia jenis yang dia menggalakkan. Dia orang kata positif lah. Tolong dia selalu macam bawa saya tolong dia berniaga, tengok dia berniaga. Dia tak ada rasa you perempuan you duduk rumah jaga anak lah. Tak ada. Yang tu dia macam dia involvekan kita sekali. Sebab KLS nak pesan lah sebab KLS risau terlupa ayat ni. Sebab Liana cakap macam ni. Kepada suami di luar sana, dia kadang-kadang isteri ni dia bukan tak pandai nak buat. Cuma dia tak ada galakan. So KLS ajak ramai-ramai suami di luar sana bagi encourage kepada isteri. Ajak. Kalau dia tak pandai, ajak. Buat sama-sama. Janganlah apa orang kata bagi arahan tu kasar apa semua kan. So tadi kita dengar sendiri Puan Liana cakap. Sebab dia selalu macam ajak buat sama-sama kan. So ini adalah satu benda yang KLS rasa suami isteri di luar sana kena dengar. Sebab kita bukannya nak buat bisnes untuk diri sendiri pun, betul tak? Betul. Tengok hari ni pun dah jadi kejaya dah untuk mereka berdua ni, Akmal dan Liana. So penting juga suami di luar sana untuk memberi sokongan kepada isteri. Kalau isteri gagal pun, bukan dia gagal, dia tengah berusaha lagi untuk pergi ke peringkat yang lebih berjaya. So nanti kita sambung, kita dengar lagi apa isu-isu yang Puan Liana hadapi semasa mula-mula kan nak start. So apa dia tu Liana? Awal-awal tu biasa perasaan takut, tapi sebab ada encourage dari suami, kita cuba. Tak cuba tak tahu. Honestly macam berniaga ni bukanlah passion saya. Tapi bila you dah berumah tangga, apa yang husband you buat, kita orang kata jadi bagi galakkan lah. Apa yang kita buat mungkin husband tolong boleh support. Nak cakap saya tak suka lah awak punya ni, awak punya payah, kita kena bertolak ansur. Tu je kunci dia. Tak kira dari bisnes ke. Kalau dalam rumah tangga ni nak berbisnes memang ada tolak ansur. Nak cakap biarlah saya buat yang saya suka, tak boleh. Sebab kita dah hidup family, kita kena ada perasaan okay, you tolong I tolong you. Macam tu lah. Itulah kadang-kadang kan because of buat bisnes ni rumah tangga tergadai. Ramai juga netizen di luar sana, especially yang gege-gege ni, banyak mereka ada masalah dengan pasangan. Dengan pasangan masing-masing disebabkan apa orang kata perselisihan faham dalam bisnes bawa ke rumah tangga. Mungkin Liana boleh share sedikit
macam mana Liana buat? Sebab KLS yakin sangat-sangat tak mungkin tak bergaduh. Itu biasa. Kita dengan apa orang kata, dengan adik-beradik yang dah lama pun bergaduh, apatah lagi dengan suami isteri kan. So kita bergaduh tu, berselisihan faham tu biasa. Tapi macam mana Liana boleh nasihatkan suri rumah di luar sana kalau nak buat bisnes bersama-sama macam ni? Kalau nak buat bisnes dengan pasangan ni, pasangan kita tu kita memang kenal. Dia punya kekurangan dia, kelebihan dia. Okey. Yang kekurangan dia tu adalah kelebihan kita. Yang kelebihan dia tu kekurangan kita. So you dua tak boleh nak cakap saya lagi hebat. Ni tak boleh. Itu dia akan jadi macam tak boleh, dia jadi macam ego. Jadi kita kena mindset yang dia punya kekurangan tu kelebihan kita. Kita memenuhi yang kekurangan dia. Tapi kan Liana, selalunya orang perempuan ni dia suka salahkan suami dia. Macam suami dia tak faham lah, suami dia garang lah, suami dia ni lah. Satu dua part bergaduh tu orang kata kalau tak bergaduh macam tak normal pula. Mesti ada bergaduh tapi janganlah sampai yang nak rasa semua tu kita punya, kita je yang berusaha. Kita tak je boleh. betul kan. Tak boleh. KLS rasa kan dia of course lah setiap orang adalah perangai yang tak baik tu, betul tak? Betul. Cuma perempuan ni mungkin dia nak perfect kan, perasan tak? Betul tak Liana sendiri? Awal-awal memang kita jenis everything nak perfect kan. tapi bila you dah kahwin you kena cuba sesuaikan diri you dalam diri dia. Kalau tak sampai ke sudah kita je betul. Macam tu. Sebab bekerja dengan lelaki ni diorang cara berfikir lain. Dia orang tak gunakan emosi. Betul. Kita perempuan ni dia orang logik. Kita perempuan ni lebih kepada emosi. Yang emosi tu memang kena kontrol lah, macam mana pun kontrol. Macam orang lelaki dia 1 campur 1 2, tapi perempuan ni dia nampak 4 tolak 2. Nanti kan? macam-macam lain kan. Dia jawapan tetap 2, tapi nampak tak? Lain kan. Saya dulu jenis macam banyak juga fikir macam orang kata nak overthinking tak lah, tapi kita banyak fikir nanti jadi macam ni, nanti jadi macam ni, padahal benda tu belum berlaku. Tapi bila dah lama kita buat bisnes, gaduh baik. Sekarang kita dah boleh kita dah boleh kontrol. Bila kita buat aktiviti dengan pasangan ni lagi kita lebih rapat orang kata, lagi macam kita belajar banyak benda. So you boleh kawal you punya emosi. Awal-awal tu memang itu biasalah bergaduh-gaduh. Okay, so bila kita cakap pasal buat suami isteri ni kan, so apa tugas Liana sebenarnya dalam bisnes room rental ni? Kan, antara Akmal dengan Liana mungkin boleh share apa Akmal buat, apa Liana buat. Kami memang bahagikan tugas lah supaya tak ada orang kata bertindih. Macam husband saya dia akan jaga bahagian marketing. Dia lebih pada marketing dan deal dengan landlord. Maksudnya untuk bercakap dengan landlord apa dia semua pergi memang nego lah. untuk nego memang dia. Sebab dia ada kelebihan dekat situ. Kita bagi dia settle. Macam saya akan management, bab management, bab account, keluar masuk semua saya jaga. Sebab kat situ ada kelebihan saya boleh manage. Jadi kita melengkapi lah. Saya takkan ambil alih yang tugas yang dia, maksudnya pergi nego saya tak berapa pandai. Jadi saya tak cubalah buat kan. Tapi yang bahagian management, husband saya lelaki bukan management ni orang kata teliti tu lebih baik perempuan lah. Jadi yang bab tu saya yang jaga. Jadi masing-masing jaga tugas masing-masing. Memanglah kadang-kadang kita ada macam sikit-sikit lah. Ada benda yang kita tak boleh nak handle, cakap dengan dia macam tu kan. Ada tak dia macam tak puas hati dengan kerja Liana? Ada, mesti ada. Dia kalau you all bekerja dengan pasangan sendiri, dia lagi senang nak direct bising dekat you. Okay. So Liana sendiri ada bising tak dekat dia? Ada, mesti ada. 1-2 part mesti ada lah. Kan? Yang mana macam agak tak kena. Sebab kadang perempuan ni dia lebih berhati-hati. Sometimes insting dia tu rasa yang ni tak berapa nak okey lah. Okay. Alright, so apa perbezaan sebelum you join kelas dengan selepas join kelas kan? Sebab sendiri you dah cakap dah dekat Sarawak you pernah buat kan, and then balik pun you dah buat juga, dan lepas tu baru you jumpa kelas KLS. Masa tu kelas KLS apa
the sublet Hmm. system ke? Betul. Kan? Dia sublet system. So ini masa awal-awal KDS Awal. mengajar tahun 2020. Betul. So Akmal ni adalah batch yang kira terawal jugalah tapi tak adalah awal sangat sebab dia dah hujung-hujung tahun rasanya join kan. Dah hujung tahun. Kita mula awal tahun. So apa beza dia bila you dah join kelas? Okey, sebelum join kelas, ni dari segi income lah. Dari segi income Okey. macam sikit lah. Sebelum join kelas, kira maksudnya minimum. Okey. Kita macam ngam-ngam je kita dapat dengan nak bayar rental, dengan nak uruskan bayar lain-lain. Tapi lepas join kelas, kita boleh gandakan kita punya income tu. Okey. Maksudnya apa yang menyebabkan boleh ganda ni? Dia orang nak tahu juga. sebab contoh Kan? kalau ikutkan orang yang tak join kelas lah bukan ataupun orang yang hanya nampak rumah tu 3 bilik je boleh you boleh sewakan. Tu kalau orang yang tak nampak lah. Tapi sebenarnya you boleh sewakan lebih dari itu. Macam mana style tu you kena join like kelas. Kelas yang ni. Alright, okay. So, you all nak dengar lagi ke daripada Puan Liana macam mana dia dengan Akmal boleh bina income daripada orang kata 3 figure, 4 figure kepada 5, 6 figure. Sekarang dah 6 figure kan? Benar. InsyaAllah lah. Collection. Ya. Kena check dengan Akmal, collection dah 6 figure, betul tak? Betul. Collection 6 figure. Of course lah, net profit depends pada expenses, company, staff apa semua. Tapi nak cakapnya dari kecil sekarang ni dah ada staff. Betul. Kan? So bukan hanya sekadar bisnes rumah tangga kat rumah, macam you cakap tadi online business apa semua. So KDS tengok ini adalah satu career yang very professional dah. Sebab dah pergi ke Sdn Bhd, bukannya enterprise kan? Alright, so stay tune. Kita akan pergi ke part 2. Okay, so kita akan bincang more detail. Okay, macam mana Liana buat sebagai suri rumah. Business room renter ni. Okay, so jom kita rehat sekejap. Jumpa lagi dalam part 2.